Nama event Arezek baik. Memanglah bising. Kau faham tak? Kalau tak nak bising, buat event motor elektrik, motor EV. Untuk ya poye. Bertahun-tahun buat dekat Terengganu tak ada apa masalah pun. Siap pun duduk Terengganu tu, siap pelawai lagi. Siap sambut lagi Arezek members ni datang. Ini baru buat dekat Melaka, baru berapa hari, 2 hari dah heboh. Pihak PDRM pun dah bagi kelonggaran untuk 2 hari punya event. Betul tak? Yang nak ambil kerja polis ni apa pasal ngobarkan apa ada orang ngadu dekat dia sebab bising bona. Yang nak ambil kerja polis ni apa? Tahulah polis tu apa nak buat, nak tahan kau, nak tangkap kau apa. Ramai buat eboh. Eboh nak kira pasal pelancong lah, pengunjung lah. Habis tu RZ members ni bukan pelancong, bukan pengunjung. Kau tengok berapa banyak hotel, berapa banyak homestay, penuh kedai-kedai makan, penuh, laku. Itu semua pun membantu piuk nasib dia orang juga. Kalau yang datang event tu 20 biji, 5 biji, 10 biji kau boleh lah kita nak handle. Ini doket 70,000 baik. Macam-macam ragam manusia ada. Relax lah 2 hari yo nak eboh. Yang lain tak bising, dia nak bising Roma buat eboh. Buat event salah, tak buat event salah, function salah, tak function pun salah. Event yang buat ni pun bukannya event-event yang cowboy saja. Tak ada. PDRM pun terlibat. PDRM pun turun padang pantau. Bukannya PDRM tak buat tindakan. Ada yang kena tindakan. Ada yang kena saman. Betul tak Roma buat eboh. Konon-konon macam dia ni yang terpaling function lah. Tak lama lagi nak ada pilihan raya. Ambil lah jiwa-jiwa hati anak muda ni. Betul tak? Ini tak ada yang tak kono. Kalau kita buat event tak kono. Kalau dia buat event semua boleh.